Kalau air, tak ada penerbang-penerbang daripada orang Melayu. Orang kita tak ada. Semua datang daripada Thailand. Betul ke tak betul? Ini kita nak tanya sendiri orang yang pernah kerja ataupun ada pengalaman sendiri potong balak air di Tasik Kenyir. Jom. Dengan bantuan Otai Kenyir, okay, kita dapat jumpa dengan Pak apa nama Pak? Razak. Pak Razak. Merupakan seorang penebang balak air di Tasik Kenyir. Contoh ni pokok kan? Pokok sebatang. Dia tinggal kita dekat atas, turun bawah. Turun bawah. Sampai ke dasar ke ataupun berapa kaki? Sampai dasar. Berapa kaki ingat tak? Dia ada dah. Sampai 100 lebih pun ada. Sampai kat 200 pun ada. Berapa lama lah? Sejam ke 2 jam? Tak sampai. 10 minit, 20 minit. Besar pokok yang ditebang. Dia dah 40 inci pun ada. 50 inci pun ada. Orang cakap, tak ada pun orang Melayu kita hok yang ni. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Maknanya komen-komen tu buat-buat tahu lah. Pasal kita pertama kali buat. Dengan budi baik buat mesin. Pakai sensor apa? Hidrolik. Ada lagi kena sensor air 150 kaki. Ni tengok. Ini parut. Aduh. 150 kaki. Itulah bakal besok separuh. Dia tenang. Bukan pusingan laju ke, jetak je. Kau ingat tak? Thailand ni masuk waktu bila? Thailand kan banyak kali lepas ada kita. Kena dia tarik ngejuk orang. Kena mata keluar. Thailand banyak mati. Orang Melayu kita tak seorang. Azak sebut explore kau-kau. Cuba sebut sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.